Hai semua, Assalamualaikum. Saya Aswad. Saya Tini. Welcome to Celoteh Plan Kahwin. So podcast ni kita nak buat apa, Aswad? So, ini adalah podcast santai yang kita sembang-sembang santai lebih kepada dunia perkahwinan. Untuk pasangan yang baru nak kahwin. Selepas nikah dan mungkin kita akan sembang ke tahap yang bisnes yang boleh. Akan include wedding business jugalah. Tapi hari ni kita nak sembang apa? So, hari ni kita akan sembang love language. Yes, love language. Sebab basically benda ni orang rasa orang faham tapi sebenarnya ramai juga yang terlepas pandang. So basically hari ni kita nak sembang ni lah, penting ke nak tahu pasal love language ni sebenarnya? So Aswad rasa penting ke? Okay, bagi saya personally, bagi saya benda ni penting disebabkan ada situasi di mana kita rasa pasangan tak faham kita. And then kita buat macam-macam, dia still moody. Tapi ini saya tengok drama lah, wife saya baik. Wife tenang lagi puji lah. Macam wife saya dia jarang moody sebab saya punya dengan wife saya lebih kepada kalau ada masalah, kami akan bercakap. Kami akan cuba bercakap macam mana pun sebab bagi saya communication is key. Disebabkan itu, kereta di-invent signal tau untuk bagi tahu kita nak ke mana, kiri atau kanan. Tiba-tiba dia kait dengan kereta. Kita memang tak akan faham orang. Kita kena bagi tahu. Kalau dia kata dia tak puas hati, and then dia akan bagi tahu dia tak puas hati. Contohnya di awal perkahwinan sendiri kami punya love language lah. Dia lebih kepada contohnya dia akan tarik muka disebabkan ada satu benda je saya ambil tuala saya lepas mandi saya sangkut ke tempat Yang tak sepatutnya. Tempat sepatutnya. Dan dia cuba memasang muka seharian. Bagi saya benda tak ada masalah, just bagi tahu. Kemudiannya mungkin saya buat ataupun tak buat lagi. Tapi kadang-kadang dia jadi masam seharian tu sebab dah banyak kali dah kita beritahu sangkut balik. Kadang-kadang dia dah beritahu banyak kali dah. 10 tahun kahwin, 10 tahun dah dia letak kat tempat lain. Mungkin dia bagi tahu, mungkin waktu tu saya tak dengar kot. Okey, berbalik pada kita punya love language lah kan. So boleh Tini explain kan sebab saya rasa dalam love language ni lah, personally lah, dia lebih kepada selalunya bahagian perempuan ataupun wanita yang akan tengok benda-benda macam ni. Dia lebih particular lah benda banyak ni. particular lah. Laki bagi saya dia tak tengok dan saya pun love language baru tahu 5 minit lepas. Kan? Okay, so basically love language ni Tini pun tahu love language ni daripada buku Dr. Gary Chapman. Dia lah yang perkenalkan 5 love language ni. So basically ada 5 lah, which is words of affirmation. Words of affirmation ni macam orang tu dia menghargai kata-kata. Dia menghargai kata-kata dan dia juga menunjukkan kasih sayang dia melalui kata-kata. Tak kata-kata pun penulisan lah. Dia nak kena ada benda tu terpancar dekat penulisan. And then the second one adalah acts of service. So acts of service ni dia sukalah bila dia menunjukkan kasih sayang dia dengan cara dia tolong orang. Okay, macam faham. contoh husband yang suka tolong wife. Macam Aswad kan, husband suka tolong wife kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Suka tolong wife. So kiranya tu menunjukkan kasih sayang melalui dengan cara berkhidmat lah. And then orang yang love language dia acts of service ni pun dia akan rasa macam appreciated bila contohlah kalau the wife tu acts of service, dia rasa appreciated lah bila husband dia tolong dia. Sama dia suka tolong orang dan dia pun rasa dihargailah bila orang tolong dia. Okay, kalau yang act of service tu saya rasa saya setuju sebab saya salah seorang daripada yang buat act of service lah. Contohnya kat rumah, selain buang sampah, kerja saya adalah buang sampah. Apa dia tadi? Selain daripada buang sampah? Kerja saya adalah buang sampah. Selain daripada buat sampah dan buang sampah. So buang kerja sampah saya juga adalah buat itulah act of service lah, daripada takkanlah nak bagi wife saya tolong buang sampah kan, jadi saya buang sampah lah. tu sendiri pula buat kan. Yang selain daripada tu semuanya tak apalah. Okay, and then the third one adalah receiving gifts. So yang ni macam common lah kan dalam hubungan tu, kita suka nak bagi hadiah dan tapi ada juga orang yang dia tak dapat signal yang dia punya pasangan tu sukakan hadiah. Okay, faham. Bagi orang yang receiving gifts adalah love language dia, biasanya hadiah ni bukan sekadar hadiah lah. Hadiah tu adalah tanda dia rasa orang tu sayang dia. Ada rasa macam mana? Contohlah kalau husband pergi outstation, bawa balik gift. So wife tu rasa macam husband ni ingat dekat dia masa outstation. Okay, faham. Okay, yang gift tu bagi Tini sendiri lah, gift tu perlu satu yang harga dia tinggi ke, high value ataupun kecil ke, besar ke, selalunya macam mana? Biasanya lah, Tini tak adalah expert sangat on this topic, tapi this is what based on what I read lah. So orang yang dia punya love language adalah receiving gifts,
dia tak perlu hadiah besar sangat pun. Kadang-kadang macam simple things yang dia suka, coklat ke, makanan ke. Kata, oh husband tahu I suka makan tom yum contohnya. Tiba-tiba balik kerja bawa balik tom yum. Benda tu pun dia dah rasa macam terharu, rasa macam Okey, dia bukan dinilai dari segi harga atau okey, faham. And then so tadi dah berapa tadi Tinisha tadi? 3 receiving gift, and then kita ada satu lagi quality time. Ada lagi 2, quality time and physical touch. So quality time ni telah literally lah spending time together, tapi dia bukanlah sekadar macam orang tu ada kat sebelah. Maknanya you kena betul-betul involve lah dalam be in the moment. So macam kadang-kadang orang yang love language dia quality time, walaupun husband ada kat sebelah, tapi kalau husband tu scrolling phone semua, dia still lah rasa macam husband tak ada kat sebelah. Dan sama juga bagi saya kalau kita duduk sebelah dan wife pun scrolling the phone kan. Betul-betul. Benda yang sama kan. Sebab scrolling phone ni dah jadi tabiat dah. Betul. Walaupun lelaki perempuan bagi saya elakkan lah kalau wife dekat sebelah. Sembang orang yang suka quality time ni dia suka sembang deep talk. Deep talk. Kami kalau dengan wife selalunya kalau untuk tunjuk phone sembang pun kadang-kadang kongsi reel benda lawak-lawak kan. Yang tu kita akan tengok together lah. Tengok together. Dia macam yelah dia tak adalah I duduk kat sebelah tengok TV, you duduk scroll phone, macam buat kerja masing-masing. Ada sekali kat sebelah-sebelah tapi buat kerja masing-masing. So tu tak termasuk dalam quality time lah. Tu just spending time. So and then the last one adalah physical touch. Physical touch ni dia rasa dihargai lah bila maybe husband dia bagi unexpected hugs. So macam massage daripada touch lah. And then macam ada jugalah yang kini dengar. Dia contohnya macam kalau dia tengah rasa stres lah. Daripada bersembang dengan dia prefer untuk dia punya pasangan hug dia instead of bercakap. Dan saya juga ada baca artikel yang mengatakan bau ketiak suami adalah yang dapat menenangkan isteri. Yang tu pun saya pun adalah baca lah. Itu depends lah. Mungkin bau ketiak suami yang sentiasa mandi. Mungkin enggak lah. Dan saya sentiasa mandi lah. Tapi ketiak suami tu dia macam subjektif lah. Kadang-kadang perempuan yang pregnant tiba-tiba tak boleh duduk dekat dengan suami. Macam mana? Okey, daripada Tini listkan tadi, maksudnya kita ada 5 lah dia punya sign lah untuk love language ni. Bagi saya lah saya nak tanya, penting ke kalau kita nak tahu love language ni daripada pasangan kita? Kita nak tengok dia ke kita kena faham ke love language ni? Okay, itulah for some people dia rasa macam benda ni adalah teori je, tak perlu pun nak tahu. Buat je lah apa benda pun untuk ambil hati wife kan, ambil hati wife ataupun ambil hati husband lah. Tapi bagi Tini rasa kalau kita tahu dan kita lebih faham, mungkin hubungan suami isteri tu lebih jadi harmoni lah. Sebab contohlah kan, husband asyik bagi gifts. Tapi sebenarnya wife nak husband tolong lebih banyak dekat rumah. So at some point at some point maybe the wife tu tak rasa macam mana nak kata, dapat gift tu dia dah macam dah biasa dah. Tak rasa orang kata apa, tak rasa excited lah for the gifts. Dan adakah ini menunjukkan kaum wanita sendiri merasakan tidak pernah cukup? Ini macam nak gaduh awak ni. Nak gaduh ke? Mungkin sebab kita dah dapat satu kind of husband yang willing to give her hadiah contoh. Tapi macam Tini cakap tadi, dia dapatkan hadiah tapi sebenarnya dia bukan nak hadiah. Dia bagi dia rasa benda tu bukanlah tak cukup, tapi keperluan emosi sendiri. Setiap orang ada keperluan emosi dia. Betul lah. Maksudnya macam tak adalah dia tak appreciate langsung husband dia bagi gift. Dia cuma rasa macam dia lebih nakkan husband dia tolong dia dekat rumah. Yang ni maksud Tini kenapa kita perlu tahu sign. Yes. Okey, saya faham. Saya ingat sebabkan kaum wanita ni tak pernah cukup. Macam tu. Okey. So, marah nampak? Itulah tu. Marah ni. Tak adalah. So sebab itulah sebenarnya pentinglah untuk lelaki pun tahu. Okey, faham. So that kan selalu lelaki bukanlah komplain cakap perempuan ni tak bagi tahu, bukan asyik berselindung, berkias sangat. So why not you tahu love language isteri so that you faham. Okay, contohlah macam lelaki kan selalu cakap perempuan ni tak bagi tahu apa yang dia nak and all that. So maybe kalau husband tahu wife tu memang quality time, you make time for her. Tak perlulah tunggu dia nak bagi tahu. Mungkin juga lelaki pun perlu tahu juga yang love language ni. Mungkin sebab saya pernah tengok jugalah yang berlaku dekat media sosial, contohnya dia bagi tahu dia masak sedap-sedap and then rumah pun kemas cantik-cantik.
Macam rumah saya confirm selera lah. Sebab saya yang tak kemas. Why not lah, bukan semestinya pihak perempuan ataupun isteri yang kena kemas kan. Kadang-kadang rumah semak tu sebab lelaki yang tak kemas dan dia yang buat semak. Dia bagi tahu dia dah masak sedap-sedap and then rumah pun dia tersisir rapi. Semua benda susun. Tapi actually dia bagi tahu dia dengan suami dia semakin menjauh. Tak tahu ini kat social media lah. Saya pun macam scroll macam tu lah. Selalunya saya tengok bola. Lepas tu tiba-tiba keluar pula pasal dia tu. Mungkin Tuhan nak bagi saya hint kan. So you need to do something mungkin macam tu kan. So tapi at the end walaupun rumah kemas, masak sedap-sedap, tapi dia kata dia rasa suami dia jauh dengan dia. Macam tu lah dia punya term. Saya pun tak ingat sangat lah. Tapi mungkin dari cerita tu physical touch maybe. Dia bagi tahu lah husband dia nakkan dia nilai lebih attentif lah dekat dia. Mungkin dia nak. Betul lah. Ada juga tengok satu reel lawak tu. Rasanya reel tu dia buat lawak je. Sebab bila yelah mak-mak bila nak ramai, nak bagi mandi, bagi suap makan apa semua. So kiranya perhatian dekat husband tu dah kurang dah sikit. Bukanlah kurang, dia macam lebih banyak handle anak. So reel tu dia share, dia suap anak dekat meja makan. And then bapak tu datang dekat belakang cakap pinggang. So nak bangun. Lepas tu dia pula duduk atas riba mak tu. Kata, mak tu kan dia asap macam baby. Kata, bapak pun dah jadi baby. Dan dia bukan, sebab tu ada juga saya ada baca lah. Bukan dia cakap bukan baca lah. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya paling susah nak jaga anak lelah anak mak mentua. Betul lah tu. Tapi bukan saya lah, orang lain lah. Betul. Apa kita percayalah tu. Okay. So hari tu kita ada minta input sikit lah daripada kita punya kawan-kawan kat team plan kahwin. Okay. Macam Zahir dia share dia punya love language